Gara-gara tidak memakai kasut dan hanya berselipar sewaktu mengendalikan makanan di tapak jualan, seorang peniaga bazar Ramadan didenda sebanyak RM300 oleh Mahkamah Magistrate Kuala Berang, Hulu Terengganu hari ini. Magistrate Nur Atira Hashim memerintahkan demikian selepas orang kena saman OKS Syahrul Iskandar Syamsul Yuzi 24 tahun membuat pengakuan bersalah sebaik pertuduhan dibacakan. Berdasarkan pertuduhan, Syahrul Iskandar didakwa tidak memakai kasut sewaktu mengendalikan makanan di gerai miliknya di Bazar Ramadan Kuala Ping, Hulu Terengganu pada pukul 4.45 petang 5 Mac 2025. Dia didakwa mengikut Peraturan 32/1/B Peraturan Kebersihan Makanan 2009 yang memperuntukkan denda maksimum sebanyak RM1,000 jika sabit kesalahan. Sementara itu, seorang lagi peniaga, Syamsul Yuzi Abdul Latif Teo, 47 tahun, turut didenda RM2,000 atas kesalahan menjual baby nenas yang mengandungi bahan pemanis tanpa zat tidak dibenarkan jenis selamat di mahkamah.